Mula-mula saya cuma rasa hujung jari macam berdenyut. Kadang rasa sejuk sangat. Kadang rasa mencucuk. Bila nak genggam sesuatu, cepat terlepas. Saya ingat tangan saya penat je. Tapi bila dah jadi hari-hari, rasa tu makin naik dari jari sampai ke lengan. Lepas tu, saya mula perasan mata pun tak sama macam dulu. Nak tengok nombor telefon pun kabur, kena jauhkan skrin, kadang-kadang kena kecikkan mata. Waktu malam lagi teruk, cahaya dari kereta menusuk, kadang pandangan rasa macam berlapis. Saya bukan muda lagi, tapi semua perubahan ni datang perlahan. Dan jujur saya takut. Bukan takut sebab sakit, tapi sebab saya mula rasa kurang mampu buat benda yang dulu saya senang buat. Saya pernah terduduk diam sorang-sorang. Tangan rasa lain. Mata kabur. Nak angkat barang dapur pun kena panggil orang rumah. Saya tahu benda ni tak jadi mengejut. Dia datang dengan tanda-tanda halus yang kita selalu pandang ringan. Kalau kau pernah rasa benda sama, tangan rasa lain dari biasa, mata cepat kabur, atau mula susah nak kawal barang dalam tangan, ambil masa. Jangan buat tak tahu. Kadang benda kecil hari ni boleh jadi beban besar kalau kita terus abaikan.